Motivasi adalah rasa keinsafan. Dan nak berhenti vape, berhenti vape 2 hari, terus boom, sesak nafas, lemah jantung, pergi hospital, kritikal. Masuk oksigen, tebuk. Kita tebuk-tebuk keluarkan air daripada paru-paru kan. Yang kata doktor pembohong kan, yang ambil pek paru-paru kan. Ni dah kuning kan, air jambu batu. Selagi tak jernih, selagi tu saya tak keluar daripada wad. Apa benda ni? Inilah yang duduk dekat paru-paru saya, yang melemahkan jantung sampai jantung tinggal 3%. Nah ya, itu air cecair paru-paru dan juga nanah. Okey, sengsara tak? Baru nak insaf isap vape, nak bertinggalkan vape, dah takut. Tapi 2 hari, bom, nasib dia tak ditidurkan. Dalam bilik saya ni 4 orang, 3 mati, tinggal Abang Rock seorang je hidup. Semua muda lagi, umur 30 ke bawah. Vape macam doktor tu cakap tipu tau. Isap lah vape lagi kan, degil.